Bayangkan situasi ini. Umur sudah mencecah 70-an, lutut sudah sakit, mata sudah rabun, jalan pun mungkin kena pimpin. Sepatutnya pada umur macam ini, kita hanya duduk berehat di masjid, bermain dengan cucu dan tunggu masa untuk pergi. Tetapi lelaki ini lain. Dia berusia 73 tahun. Dia bukan duduk di atas sejadah di rumah. Dia duduk di atas pelana kuda, pegang senapang usang, memimpin ribuan anak muda di tengah gurun panas untuk melawan tentera Eropah yang paling moden pada masa itu. Nama beliau Sidi Omar Mukhtar. Dunia menggelar beliau Lion of the Desert. Musuhnya bukan calang-calang. Musuhnya ialah Itali. Masa itu zaman Mussolini. Itali datang ke Libya bukan bawa tangan kosong. Mereka membawa kereta kebal besi. Mereka membawa kapal terbang pengebom. Mereka membawa mesin gun berat. Mereka ingat, alah, Libya ini negara kampung. Seminggu dua settle lah. Tapi mereka silap besar. Seminggu jadi sebulan. Sebulan jadi setahun. Setahun menjadi 20 tahun. 2 dekad Itali koyak di Libya. General silih berganti, tapi tidak ada seorang pun yang boleh tewaskan orang tua ini. Siapa sebenarnya Omar Mukhtar ini? Adakah dia bekas komando? Atau adakah dia general terlatih? Tidak. Dia cuma seorang guru Al-Quran. Kerja asalnya mengajar budak-budak mengaji di madrasah kampung. Dia seorang muallim. Tetapi bila kaki penjajah Itali memijak tanah airnya, dia menutup kitab dan ambil senapang. Beliau berkata, ilmu bukan sekadar dihafal di dada, tetapi dibuktikan dengan darah di medan juang. Strategi Omar Mukhtar ini sangat licik. Dia tahu dia tidak boleh melawan kereta kebal Itali secara berdepan. Jadi dia mengguna taktik pukul dan lari. Dia dan anak buahnya serang konvoi Itali di celah bukit, rampas senjata dan hilang dalam gua sebelum kapal terbang musuh sampai. Itali menjadi gila. Mereka ada teknologi canggih, tetapi mereka buta di padang pasir. Omar Mukhtar pula menjadikan gurun itu sebagai sahabatnya. General Itali yang paling kejam, Rodolfo Graziani, akhirnya hilang sabar. Dia membuat taktik kotor. Dia tidak melawan tentera, dia melawan rakyat. Dia bina kamp konsentrasi ataupun penjara kurungan. Dikurungnya 100,000 rakyat Libya dan dia meletakkan kawat berduri dan dia biarkan mereka mati kelaparan. Tujuannya, mereka mahu potong bekalan makanan kepada pejuang Omar Mukhtar. Akhirnya selepas berjuang selama 20 tahun, kudrat orang tua itu sampai ke penghujungnya. Dalam satu pertempuran sengit, kuda Omar Mukhtar ditembak. Beliau jatuh terpelanting, tangan beliau dirantai. Sehingga itu akhirnya ditangkap. Ini bukan babak filem, ini sejarah nyata. Beliau dibawa menghadap General Graziani. General itu menanyakan dengan angkuh, kenapa kau lawan kerajaan Itali yang hebat? Omar Mukhtar menjawab dengan tenang, kerana agamaku menyuruh aku menentang penceroboh. Graziani bertanyakan lagi, adakah kau fikir kau boleh menang melawan kami? Omar Mukhtar membalas, perang adalah